Okay guys, dah sampai Taman Hidupan Liar Lok Kawi. Dia buka 9.30 tapi sekarang baru pukul 9.27 baru. Sama. Lagi 3 minit boleh lah kot. Ngam-ngam dalam ni. Saya tak ada orang je Dan. Dan saya tak ada orang dah. Elephant. Elephant. Hari yang main-main. Stop. Wah, dia masuk dalam macam ni. Mana tempat beli tiket dia? Oh, sana. Kita pergi zoo negara. Apa zoo negara ni? Lok Kawi. Lok Kawi Wildlife. Wildlife Bukan wireless. Park. Bukan wireless tau. Dah ada orang lah. Banyak. Oh, dah ada orang dah. Tu, orang parking-parking kat sini penuh. Visitor parking. Yes. Jom. Lok Kawi. Sampai dah. Lok Kawi sudah sampai. Topi pun tak bawa Dan. Dan, topi pun tak lah bawa. Salah hanti pula nyono. Your destination is on the right. The destination is on the way. Alright. Okay guys, dah sampai dah di Lok Kawi. Jom kita pergi beli tiket. Mami kena Dan, Mami kerja, kita Rugi Mami tak ikut. rugi Mami tak ikut ke Dan? Kalau dia masuk dalam sangkar tak boleh lah. Jom. Mana sangkar yang monkey? Jom tengok. Okay lah, ini dah jalan nak pergi ke. Oh, sini Dan, entrance dia. Entrance. Lok Kawi Wildlife Park tu depan tu. Wild. Okay, jom kita pergi beli tiket dekat Lok Kawi. Lok apa Dan? Mana ada tempat tiket ni? Oh dah. Jom. Jom dah. Jom. Kanak-kanak sana dia asal. Berapa? 15. Alright. 35. Ha? Okay guys, tiket dia kanak-kanak RM5, dewasa RM10. Jom, jom. Okay, terima kasih. Bulan-bulan menjadi bintang. Sini RM5 dewasa. RM5 kanak-kanak, RM10. Murah gila. Nah, nak harap binatang banyak lah kan. Dia tak ada bagi map ke apa ke? Tu map dia. Ha? Tu map dia. Lok. Jom kita pergi tengok map dia. Lok Kawi River apa Dan? Lok Kawi Wildlife Park. Taman Hidupan Liar. Liar bah. Sini Sabah bah. Ini apa buat? Hornbill. Hornbill. Yang ni apa dia horn? Cuba tengok kita kat mana. Now you are here. Okay. Ni dia punya dia logo apa? Ni macam logo apa? Logo apa? Burung enggang ni. Burung enggang. Dia macam logo apa? Logo apa? Selangor ke? Oh, apa tu? Negeri mana tu? Kedah. Oh, kot dah dia ni. Okay, kita pergi sini ambil gambar baju. Sini. Okay, jom. Kejom. Ui, tu buah apa tu? Rambutan ni? Kejom. Do not feed animal. Tak boleh feed. Dia cakap kan. Oh, tu dah tu. Besarnya burung dah. Burung apa? Burung enggang. Ni. Logo Ini apa? burung kakak tua dah. Kakak tua mana? Kakak tua? Bukanlah, tu bukan kakak tua. Hello. Ni kakak tua. Ni kakak tua yang putih lawanya Dan. Wah, cantiknya. Jadi, kakak tua boleh cakap ke? Boleh kalau dia ajar.
Hello kakak tua. Kakak muda ada tak? Ui, cantik kau. Cantik kan kepala dia? Tu satu lagi. Ah, 2 ekor. Dan, kepala dia lawa Di sini tak nampak lah kepala dia. Oh, nampak kepala dia. Bergoyang. Jom lah. Buru hantu guys. Buru hantu. Itu paling mati dia. Dah lah aku yang over. Guys, harimau ui, body dia dah. Harimau bintang. Oh, bukan ni, harimau dia sini dah ni. Sunda clouded leopard dan. Leopard. Kan dah kata KBJB leopard. Ingat jaga lah. Mana? Tu bawah tu. Bukan. Mana? Tu. Bawah tu. What are you doing, my friend? And say you, my friend. Your eyes is so scary. Bontot. Oh, dia rehat guys. Wah, dia rehat cantik. Ni kalau jumpa dalam hutan ni, tak cukup tanah guys lagi. Tak cukup tanah, besar gila. Ni takutnya. Dah jom lah. Takut dah. Kalau takut. keluar pada ni. Keluar habis ayu. Dia cari yang lemak dulu. Hey. Lemak banyak. Oh, dia boleh keluar kat lubang tu. Ni rumah dia main juga. Ni tempat dia main. Masuk dah pagar. Tak, ya ni. Jom. Okay, ni apa Dan? Spotted dia. Rusa bintik. Body dia bintik-bintik. Spotted dia nama dia. Jom, tengok sini. Sini. Tu panas. Banyak ekor kan. Tu dia yang ada tanduk pada kan. Ingat tak game yang tembak-tembak tu? Game tembak binatang tu. Game memburu. Tik badan dia. Dia macam draw colour. Dia ambil yang pensel warna putih. Dia dot. Tu lah. Putih. Dia punya tanduk tu boleh sangkut kat pokok. Kalau tak ada tanduk dia tak lawan. Dia yang kena masuk kuali. Kena sembelih. And Sedap ni Dan, daging dia Dan. Ada orang buat sate. oi. Ya. Kita makan sate dia. Okey. Kita nak pergi tengok Bapak dia. gajah pula. Selalu tengok gajah kat Thailand. Sama betul. Jom. Dia tengah makan tu, jom tengok. Tengah makan. Masuk sini. Panas kan? Duduk tempat duduk. Mana? Uish, dia pecahkan kelapa ke dah? Dah dia kejar Dan. Dia lari. Lajunya. Oh, dia lari Dan. Dia main kejar-kejar. Laju ni. Besar kan? Tu bapak dia. Besar betul. Besar ayah dia. Nak gading. Gading dia tu yang dia. Gading dia yang dua keluar tu dah. Tanduk dia tu. Dia makan. Yang kecil tak ada lagi. Belum lagi. Nanti dia tumbuh lah. Besar-besar tu. Dia makin lama makin panjang. Kalau betina dia tak panjang sangat. Tu. Yang jantan semua dia panjang macam tu. Ayahnya. Ayah dia. Dia tak ada. Gajah tak ada tangan kan? Tak pakai belalai. Dia panggil belalai tu tangan dia lah. Dia Belalai tu hidung. lagi kuat. Dia boleh bernafas. Dia boleh sembuh air. Dia boleh minum air. Oh, dah patahkan nampak dah tebu tu. Dia patahkan tebu tu dah. Panjang kan kelima dia. Panjang. Binturong. Ni guys, ni binturong guys. Binturong. Binturong dah. Yang tajam tu ke? Tajam apa? Tajam keluar spiky. Mana ada yang ni lah binturong. Dia tengah tidur ni. Dia tengah ni. 2 ekor lah. 2 ekor kan? 2 ekor ke badan dia satu tu? Dua. Binturong. Ni gambar binturong ni. Dia bangun kan? Dia ketuk-ketuk dia bangun.
Ada lagi lah. Kata kau bising kenapa? Aku nak tidur ni. Bro, jangan bising bro. Gua nak tidur bro. Comelnya. Lah comel lah. Boleh tak peluk dia? Beko. Beruang madu. Wah, beruang madu guys. Mana beruang tu guys? Wih, beruang tu tengah tidur ke guys? Tengok di sini nampak kelih. Tu 2 ekor dah. Sana pun ada. Beruang madu guys. Beruang apa? Orang hutan. Handsome-nya kau ha? Kata orang hutan ke orang hutan? Orang utan. U-T-A-N kan? Dia punya spell kan? Orang gutan. Bukan gutan. Orang gutan. Baik pakai orang rambutan. Meh? Makan apa dah? Mak Ayub ini first time tengok. Ha? First time tengok orang hutan? Orang hutan ni ada dekat Borneo banyak kan? Dekat area Sabah banyak. Sabah Sarawak. Tempat duduk. Bersih tak? Oh, ada map dia dah. Jom. Okay guys. Kita scan map dia tengok. Barcode scanner. Open. Lock kawi map. Keluar dah. Kat mana dah tengok? Gajah dah tengok. Kita pergi sini tadi kan? Orang hutan sini. Oh ni. Oh ada lagi. Banyak lagi lah dalam ni. Jom masuk sini. Let's go. Scan dia boleh dapat map ni. QR kan dah kan? Jibon. Tapi orang kita panggil Jebon. Ada tak Jebon? Muka dia putih dah. Jebon. Oh, dia tidur panas kot kan? Sian dia panas. tidur. Tengah hari panas. Mana? Semua orang tidur. Air Okey, dulu. dah ke? Okey, pergi masuk alam tu. Minum dengan gajah tu. No. Jom. Amoy baik kot. Amoy baik, jom. Lah tak jam tu. Landak Raya nama dia kan? Dia baru ada air raya. Kalau orang nak puasa, landak puasa. Boleh makan ke? Mana? Ni. Ni bulu dia kan? Oh Allah. Ui tajam tu. Tajam tu bulu dia kan? Oh, tajam kan? Macam dah kena potong ekor dia. Tidur. Oh, tidur bangun. Hello landak. Duduk dekat ni. Landak suka makan apa? Landak tu baca kat sana makan apa? Makan buah kan? Nanti masuk sekolah nanti soalan exam. Habitat dia hutan. Pemakanan herbivore. 15 tahun. Hidup dia. Monyet proboscis ni Dan. Dia monyet bangkatan ni. Tu baca. Robot. Dia tanah hutan bakau. Dia tepi laut hutan bakau. Dia hanya ada di Borneo, Pulau Borneo je. Borneo Island. Dia makan daun, buah. Aduh. Dia datang dah kan? Dekatnya kan? Tu dah hidung dia. Tu hidung dia. Tu hidung dia. Hidung dia dah. Tu dia tengah panjat tu. Tu banyak lagi lah sana. Tu. Oh, dia tengah makan. Tengah eating. Healing. Tu hidung dia. Ha? Macam villager. Macam Pinocchio. Ha? Pinocchio. Jangan ketuk cermin. Villager. Ha? Tu lah, dia tengah makan apa? Sayur. Grass. Grass, bukan grass lah. Nak minum. Bukan tahu lah, depan sana pula. Minum. Sekejap lah, depan lagi lah. Okey, dahaga Okey, kalau ada dahaga, ada tengah, ada kena fikir. Sebab nanti yang orang dekat Palestin yang tak ada air, tak ada makanan, tak ada tempat tinggal. Boleh? Okey, tengok Adan. Body strong, sadar, ketul. Takkan tak boleh tahan dahaga. Adan. Orang paling... Tempat lagi? Ada show? Ada. Ya, ada. Sini ada tempat jual air tak ada?
Dua lagi dekat tempat beli tiket. Oh, situ je lah. Dia mesin yang tu tak ada mesin air tu. Alright. Jom duduk dulu. Datang. Tengah ni. Center. Panas. Okey, kita sandar sini. Lega. Sedang menunggu untuk animal show dekat mana dah? Lok Kawi ke Kok Lawi? Lok Kawi, Kok Lawi lah. Lok Kawi lah. Kok Lawi. Lok Kawi. America, where they live from which can number in the hundreds, will consider zigzag within tree and branches in the rainforest and have fantastic agility in the air. Ready dah. Jangan tangan ni. Good job, Les. So in the one, because it's fruits, nuts and seeds, which get cracked open with the powerful Kita beak. bagi makan. Ready? Tengok ni. Unfortunately, the process behind this colorful belt and sell them as a pet. Wah. Well done, Les. So here in English, keeping one for us a pet is only a pet. Thank you so Apa nama much, dia? Blaze, Les. Blaze ni. Our Dan. young Tadi Dan. Beket. Bintoro. The beket. However, they are not a bear or a cat, but they belong to the civet family. Jadi Bintoro ni walaupun digelar sebagai Wah, dia lewat cat, ni. tapi Bintoro ni dia bukan beruang. As you can see, Jimmy has excellent balance. Bintoro also have Jimmy, come on, Jimmy. Come on, Jimmy. Nama dia Jimmy kan? Gemuk kan? Wah, Kenapa wih. Bintoro ni mempunyai bulu Mochi. tebal dan ekor yang panjang? Ekor ini mereka akan gunakan untuk berjalan dan di dalam hutan, dan ekor ini juga Dia cukup makan kuat kan? untuk tampung Buah apa tu? seluruh berat badan mereka. Nampak ipik. Gemuk je lah. So, Bintoro eats fruit, small animal, and one of their favorite fruit is bird egg. Salah satu makanan kegemaran Bintoro ni ialah telur burung. Telur burung So dah. Jimmy was special because he was born right in Lok Kawi Wildlife Park. However, Bintoro Siwala often hunt for their meat, fur, and also their body parts so that they can be traditional medicine. So if you know anyone involved in this illegal activity, please make sure to report it to Sabah Wildlife Department so we can rescue our Bintoro. Alright, looks like Jimmy is done. Okay, kepada yang duduk di sini, sebelah sini, tolong bagi laluan sama Jimmy dan juga trainer, dan jangan cuba sentuh Jimmy ya. Takut kamu masuk 10 jari, kalau tinggal 9 atau 8 jari. Okay, jangan sentuh dia. Jangan sentuh dia. Okay, terima kasih atas kerjasama kamu. Wah, Everyone dia dah lupa kita dah. Jimmy, let's say bye-bye to Jimmy. Bye, Jimmy. Thank Bye, you Jimmy so Dan. much, Jimmy. Okay, I have one plastic ball, 3 metal cups, number 1, number 2, and number 3. So, I will put this ball inside one of this cup and then I will mix them around, okay? But, sebelum tu, kita tanya dulu kalau dia boleh nampak ini bola. Kalau, did you see the ball? Did you see the ball? Oh, janggut Alright, so I put the Yes. ball inside here and mix them around. Right, kalau baca you fokus tidak mau salah-salah, okay? Fokus. Halo. Alright. Oh, saya akan letak begini. Asman lurus sudah? Kalau lurus sudah? Lurus sudah, okay, bolehlah. Alright, so let's see if Carlo can find the ball. Okay, checking the first time, are you sure? And he's there. Wow. Alright, so to make this game more interesting, I will call one more volunteer to come over the stage and play this game with Carlo. Anyone want to play this game? Tempo sendiri. Okay, Carlo, fokus. Fokus Carlo, bukan tengok Atika, tengok itu mangkuk. Okay? Okay, sudah? Siap sudah? Kamu tidak mau mix lagi ataupun biar sudah? Okay, so saya tidak akan pindahkan kedudukan bola tersebut. Saya just akan kasih lurus dari di depan saja, boleh? Okay, saya akan letak di sini. Alright, Atika pula, sorry. Kalau okay sudah nih, lurus sudah, semua lurus sudah. Ganggu kan? Undur sini, sikit.
Islam? Ganggu. Okey. Dah. Okey, begini. Dah lah, cepat lagi dia kata. Okey, so kita boleh pergi ke sini. Dia mana you pun salah. Kita berdiri Kalau di lagi sini pandai. dulu. Sebelum tu, Atika tahukah di mana bola tu? Iya, okey. Iya, mungkin iya, mungkin tidak. Okey, kita tengok kalau Carlo boleh jumpa bola itu. Mulai. Carlo. Ready? Checking the first cup. Dan second cup. Dan Wah, kalau pandai. Ada yang kata tapi. kita butuhkan doa kepada Atika. Okey. Okey, tarik dulu, tarik dulu. Ada compilation sini bagi temukan dulu. Laju ni kan. Lagu negara aku dah, kat Melayu kan. Along with their sharp eyesight, they also have excellent color vision to see which fruits are ripe in the tree. Because was able to understand and solve simple puzzle. So to put this, here we have a children toy with 5 different color, size and shape. So let's see if Ruth can put them back correctly. Right, Ruth? Bulat dulu, okay. Di mana tu? Good job! Satu One makan thing for you, so letak this satu was makanan also a reward. To make guys the same behavior will happen again and again. Okay, next one. Okay, segitiga. Okay, good job. So burung tadi merupakan Pandai. burung yang sangat pintar kerana mereka mempunyai IQ sama seperti kanak-kanak berumur 3 tahun. Okay, last one. Oval. Di mana tu? And well done. Right. Okay, dah habis dah. Persembahan dia bagi pegang pula ular. Dia pegang ular ni. Kita sudah badan dia. Oh kan. Usas ni. Exotic kepala. ni. Mau pegang. So sekarang ni ada saya tempat yang boleh Mana pegang. ularnya ni? Kat body dia. Oi, jangan pegang. Sekejap. Kita boleh dengar apa instruction kami. Kami just kasi biar. Licin. Jangan dengar mah. Pegang tangan. Pegang. Ekor ke kepala dia. Pegang. Sup macam tu tadi. Licin tak dah? Ini masih ada gigit dia. So kalau dia gigit, okay itu possibility. Kalau paksa tarik, kamu punya urat terus memang putus. Kalau slow tarik, memang cacat lah kamu. Crack kamu punya ni. Tulang-tulang. Sebab dia punya muscle memang kuat. Iya. Body dia. So kalau kadang-kadang ada yang adalah orang yang trip mau juga action macho lah kan, tentang sini ada perempuan kan. Biasa ramai begitu. Kasih biarlah kalau one time kena memang sakit. Kepala dia jangan. So this one is okay. It's okay. Jangan. So taruh ni dia okey lah. Jangan pijit bro. Dia baru makan bro. Saya telah pijit. Aku pijit yang kopi ular. Siapa pijit tadi? Dia baru makan. Dia makan apa? Hah? So ini dia pilih sikit, dia pilih ayam. Burung. Tapi semua haiwan yang lain Dah. Dah, puan nak makan. Dah pegang. Dah jom. Kau dah lah ngam. Burung. Okay, dah. Depan ni dah. Ya, pergi. Dah jangan pegang tau. Tu terbelah je. Dekat sikit. Takut sangat aku. Dia tengok Edan. Ada pandang dia. Pandang dia je. Dia malu. Dia pandang bawah. Dia kata baju sama colour ni. Nah, Starkey. Okay dah. Jom. Habis dah. Zoo. Kok lawi ke lok kawi Dan? Lok. Kok lawi. Apa? Lok kawi ke? Lok. Lok kawi. Luk. Kita dah habis kat Lok Kawi. Nak pergi beli air. Ada orang ni dahaga air. Tak bawa langsung air. Kalau korang datang sini kau bawa air lah standby. Air mineral ke apa kan. Sebab kita orang ingat tadi zoo ni kejap je. Tapi okey lah 9.30. Sekarang dah pukul 12. Korang spend masa dalam lebih kurang 2 jam ke 3 jam lah. Sebab pukul 11 tadi, 11 suku tadi ada show. Animal show yang orang buat. Burung-burung, tunjuk burung apa semua kan. Dia fly semua, tengok tunjuk ular. So lebih kurang setengah jam. Habis tu bergerak lah. Datang awal lah best. Datang awal tak ada orang. Santai-santai yang sejuk. Jom. Di mana air, bang?